Kata Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa-siapa Allah Ta'ala nak hendak nak bagi kebaikan, yufaqih fiddin. Makna yufaqih, mana faqih di sini ni makna faham. Allah Ta'ala nak bagi faham. Ulama kata learning orang faham agama tak ada. Kalau dengar dia 40 tak faham kok ana. Orang faham yang sebenar mati belaka. Siapa dia? Para sahabat. Tu orang faham. Lepas tu sebab apa dia faham? Sebab dia belajar. Tu kita duduk situ hari ni. Kita mari duduk belajar. Gapo orang hak faham dulu dia belajar. Belajar email mula-mula. Sebab email ni asas agama. Ad-din tu agama. Agama gapo? Perintah Allah, sunnah Nabi. Untuk nak terimakan agama ad-din tadi kena ada asas. Sebab bangunan ni lah, nak buat bangunan ni ada asas tapak. Tapak tak kukuh tak boleh bangun. Benda-benda susah. Sebab tu Nabi SAW hajar, latih sahabat masalah asas ni, latih email. Untuk nak terimakan agama, nak terimakan amanah ni, nak usah email. Sebab tu kita ni nak pada kejayaan belaka. Tak lain tak bukan dengan agama ni lah kejayaan kita dua kehidupan dunia akhirat.